Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Anam bin Said. Untuk video ini, saya akan membentangkan hasil tugasan saya berkaitan dengan subjek PIMK 2082R Pentafsiran dalam Pendidikan Islam Sekolah Rendah. Topik 5 tentang isu pentafsiran dalam pendidikan Islam, iaitu kualiti dan kredibiliti. Untuk video ini, saya akan menerangkan hubung kait antara kualiti dan kredibiliti, kemudian isu yang berkaitan, kemudian cabaran terhadap pentafsiran dan cadangan penambahbaikan serta perkara yang dapat disimpulkan. Kualiti dan kredibiliti dalam pentafsiran mempunyai hubungan yang saling berkait dan tidak dapat dipisahkan. Kualiti dalam pentafsiran merangkumi aspek ketepatan, kebolehpercayaan, kesahan dan keberkesanan instrumen serta kaedah penilaian. Apabila sesuatu pentafsiran memenuhi ciri-ciri ini, ia akan menghasilkan data yang sah dan boleh digunakan untuk menilai perkembangan murid dengan adil. Sebaliknya, kredibiliti berkaitan dengan sejauh mana keputusan pentafsiran boleh dipercayai oleh pihak berkepentingan seperti guru, ibu bapa dan pembuat dasar. Jika sesuatu pentafsiran mempunyai kualiti yang tinggi, ia lebih berpotensi untuk mencapai kredibiliti kerana hasilnya dianggap adil, telus dan tidak bias. Dalam konteks pendidikan Islam sekolah rendah, kualiti pentafsiran yang tinggi akan meningkatkan kredibiliti kerana keputusan yang diperoleh benar-benar mencerminkan tahap pemahaman murid ataupun tahap pencapaian murid terhadap aspek tilawah Al-Quran, akidah, ibadah, sirah, akhlak dan jawi. Maka, pentafsiran yang berkualiti bukan sahaja membantu dalam menilai pencapaian murid dengan tepat, tetapi juga memastikan kredibiliti sistem pendidikan secara keseluruhan. Jadi, saya akan membentangkan pula isu-isu yang semakin mendapat perhatian dalam dunia pendidikan, iaitu tentang isu ketulusan dan kredibiliti pentafsiran bilik darjah dalam pendidikan Islam. Sebagai satu pendekatan pentafsiran yang menilai pembelajaran secara berterusan, PBD sepatutnya mampu menggambarkan kemajuan murid secara holistik. Tapi persoalannya sekarang ni, adakah keputusan PBD benar-benar mencerminkan tahap penguasaan murid yang sebenar? Adakah sistem ini cukup telus dan berkredibiliti untuk dijadikan sandaran utama dalam menilai tahap kefahaman mereka? Jadi, mari kita teliti dua isu utama yang saya kemukakan dalam video ini. Isu yang pertama, ketelusan dalam penentuan tahap pencapaian murid pentafsiran bilik darjah ataupun dipanggil TP daripada TP1 hinggalah TP6. Salah satu masalah utama dalam PBD ialah kelebihan skala penilaian tahap pencapaian ataupun TP yang terlalu luas, iaitu daripada TP1 hinggalah TP6. Hal ini menyebabkan terdapat jurang yang besar dalam menentukan tahap sebenar penguasaan murid. Contoh ni saya dapat daripada hasil temu bual dengan ketua panitia dekat Islam di sebuah sekolah, iaitu sekolah Darul Aman High. Okey, dikatakan ustaz tu kongsi bahawa contoh seorang murid mungkin dia boleh mendapat tahap pencapaian 4 dalam tilawah Al-Quran hanya kerana dia boleh membaca ayat-ayat tertentu yang telah dihafalnya, sedangkan pada hakikatnya dia tak mampu pun membaca Al-Quran secara keseluruhan dengan lancar. Ini menimbulkan ketidaksepadanan keputusan antara PBD dan juga ujian bertulis seperti ujian akhir sesi akademik, iaitu UASA. Jadi murid ni mungkin dia peroleh TP5 ataupun TP6 dalam PBD, akan tetapi apabila murid itu ataupun apabila sekolah itu membuat ujian UASA dalam bentuk soalan bertulis ataupun lisan, murid ini ataupun kalangan murid ini gagal menjawab dengan baik. Selain itu juga, penilaian dalam PBD bergantung sepenuhnya kepada budi bicara guru, faktor seperti faktor emosi guru, tahap kesabaran,
Usaha serta kreativiti guru dalam membimbing murid memainkan peranan yang sangat besar dalam menentukan tahap pencapaian. Jika seorang guru terlalu ingin memastikan semua murid mencapai tahap tertentu, mereka mungkin akan memberikan bimbingan intensif semata-mata untuk memastikan murid mendapat tahap pencapaian lebih tinggi. Perkara ini menimbulkan persoalan sama ada murid benar-benar mencapai tahap tersebut secara autentik atau hanya sekadar dibantu dalam proses pentaksiran. Jadi itu isu yang pertama. Isu yang kedua, ketidaksepadanan antara keputusan PBD dengan realiti penguasaan murid. Dalam sistem pentaksiran bilik darjah PPD ini, guru tidak boleh membiarkan murid gagal. Jika seorang murid tidak mencapai sesuatu TP, guru perlu menjalankan bimbingan tambahan sehingga murid mencapai tahap tersebut. Ini membawa kepada satu dilema di mana markah dalam PBD tidak menggambarkan penguasaan sebenar. Akibatnya, murid sepatutnya mendapat TP2 atau TP3 akan tetapi mendapat TP5 kerana guru telah memberikan intervensi secara berterusan. Perbezaan ketara dapat dilihat antara keputusan PBD dan UASA turut menimbulkan persoalan tentang kredibiliti pentaksiran ini. Sebagai contoh, ada murid yang dia dapat TP5 dalam PBD, tetapi apabila diuji dalam peperiksaan bertulis atau secara lisan, murid ini gagal memahami konsep asas yang sepatutnya mereka kuasai. Jadi perkara ini menjadi salah satu bukti bahawa sistem PBD masih mempunyai kelemahan dalam memberikan gambaran sebenar tahap penguasaan murid. Tambahan pula, ketiadaan sistem peperiksaan seperti UPSR dan PMR menyebabkan murid kurang bersungguh dalam pembelajaran kerana mereka tidak melihat keperluan untuk mencapai tahap kecemerlangan akademik. Jika kita ingin mencontohi sistem pendidikan luar negara yang berjaya tanpa peperiksaan besar, kita juga perlu menyediakan infrastruktur yang setara. Seperti mana Seperti saiz kelas yang kecil, kelengkapan bilik darjah yang lengkap, sistem pemantauan pentaksiran yang lebih ketat, bilangan murid dalam satu kelas itu tidak terlalu ramai sehingga 30 lebih, 40 lebih, bahkan ada yang 50 lebih. Jadi itulah dua isu berkaitan dengan kualiti dan kredibiliti pentaksiran dalam pendidikan Islam itu sendiri. Dan daripada isu tersebut, adanya cabaran dalam pelaksanaan PBD ini. Jadi daripada hasil temu bual dengan guru tersebut, ketua panitia tersebut, saya dapat bahagikan kepada 3 poin utama. Yang pertama, beban kerja guru yang meningkat. Guru terpaksa melakukan pentaksiran secara individu dan memastikan setiap murid mencapai tahap tertentu, walaupun realitinya tidak semua murid mampu mencapai tahap tinggi dalam masa yang sama. Yang kedua, kesukaran dalam pelaksanaan pengajaran terbeza. Tanpa sistem pengasingan di dalam kelas mengikut tahap kebolehan murid, guru menghadapi cabaran besar untuk memenuhi keperluan semua murid dalam satu kelas yang pelbagai tahap kebolehan murid. Yang ketiga, kesukaran dalam menilai kemahiran sebenar murid. Oleh kerana penilaian dilakukan secara formatif dan fleksibel, keputusan yang diperoleh tidak semestinya mencerminkan penguasaan sebenar murid dalam sesuatu bidang. Jadi cadangan penambahbaikan yang dapat dihasilkan dalam isu ini, penyelarasan standard pentaksiran. Pihak berkuasa pendidikan perlu menyediakan garis panduan yang lebih jelas tentang pemberian tahap pencapaian dan memastikan ia benar-benar mencerminkan tahap penguasaan murid yang sebenar. Yang kedua, gabungan pentaksiran formatif dan sumatif. Walaupun PBD menekankan pentaksiran berterusan, elemen ujian bertulis seperti UASA perlu diperkukuh bagi mendapatkan gambaran yang lebih seimbang tentang pencapaian murid. Yang ketiga, latihan berterusan untuk guru. Guru perlu diberikan latihan yang lebih mendalam tentang teknik pentaksiran autentik supaya mereka dapat menilai murid secara lebih objektif
tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor penggunaan teknologi dalam pentaksiran. Sistem pentaksiran digital boleh digunakan untuk merekod dan menganalisis data pencapaian murid dengan lebih sistematik sekaligus mengurangkan beban kerja guru dan meningkatkan ketetapan penilaian. Kelima, pelaksanaan kumpulan pembelajaran mengikut tahap keupayaan murid. Walaupun streaming kelas secara keseluruhannya tidak digalakkan, pendekatan pengajaran terbeza yang lebih berstruktur boleh membantu memastikan setiap murid mendapat bimbingan mengikut tahap mereka. Hasil daripada perkongsian hal ehwal pelajar Sekolah Darul Aman Haid, walaupun streaming kelas berlaku, tapi pada dasarnya kelas tersebut masih ada tahap sederhana, tahap rendah, sederhana dan tinggi. Contoh, kelas paling depan, walaupun 30 orang itu dah streaming, semuanya adalah murid yang mempunyai keupayaan yang bagus, tapi masih ada lagi pembahagian sebenarnya, di mana ada pembahagian murid yang rendah pada tahap mereka lah. Pada tahap mereka ada yang masih pada tahap rendah, pada kalangan mereka ada masih pada tahap sederhana, dalam kalangan mereka ada yang tahap tinggi. Jadi walaupun streaming kelas tu dibuat, pengajaran terbeza yang lebih berstruktur tu berlaku untuk memudahkan dalam kalangan guru itu membuat pentaksiran bilik darjah dengan baik. Sebagai kesimpulan, PBD merupakan satu bentuk pentaksiran yang berpotensi besar dalam membangunkan kemahiran murid secara holistik, tetapi pelaksanaannya masih memerlukan penambahbaikan. Isu ketelusan dalam pemberian tahap pencapaian dan ketidaksepadanan antara PBD dan juga ujian bertulis perlu ditangani agar pentaksiran ini benar-benar mencerminkan tahap sebenar penguasaan murid. Dengan penjelasan yang lebih sistematik, penggunaan teknologi dalam pentaksiran serta bimbingan berterusan kepada guru, sistem PBD boleh menjadi lebih telus dan berkredibiliti dalam menilai pencapaian murid dalam pendidikan Islam. Sekian daripada saya, Khairul Anam bin Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.